Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini insya-Allah kita akan cuba menghatamkan daurah pengajian solat ketika bencana, yang mana pada petang ini kita berbagi lebih kurang 25 muka surat. InsyaAllah kita cuba khatamkan. InsyaAllah kita di muka surat 42. Bagi siapa yang tidak memiliki fizikal buku, boleh scan dekat QR code. Tapi semua ada code. Ada di depan. Ada di depan QR code untuk mendapatkan buku PDF. Kita di muka surat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Kaidah 4. Tidak mengetahui arah kiblat. Berdiri menghadap arah kiblat mengikut rasa tetapan hati. Tunaikan solat secara biasa sekiranya mampu. Jika tempat tersebut atau situasi mangsa dan penyelamat hanya boleh berdiri dan rukuk, tetapi tidak boleh sujud dan duduk atau lembar sujud, tunaikan solat secara berdiri dan sujud dalam posisi rukuk yang lebih rendah. Sempurnakan solat secara berdiri hingga masalah pertama. Jika tidak mampu berdiri, tunaikan solat secara rukuk sama ada secara iftirashi, tawabuk atau bersila, bermula dari takbiratul ihram hingga selesai dari salam pertama. Jika tidak mampu juga, tunaikan solat secara mengiring, berbaring, terletak atau menyarak, bermula dari takbiratul ihram hingga selesai dari salam pertama. Baik. Kaedah yang keempat di dalam isu solat di atas timbunan runtuhan bangunan, iaitu jika dia tidak mengetahui arah kiblat. Sesiapa yang tidak tahu arah kiblat, dia tidak boleh solat semata-mata ikut hati sajalah. Di sini ikut ketetapan hati, maksudnya tak boleh dia nak solat tanpa perlu untuk dia mencari dulu yang mana agak-agak yang paling tepat arah kiblat. Ya, dia kena kalau boleh lah, kalau dia tak tersekat, kalau dia tak masih boleh memilih untuk dia nak berhadap ke arah mana-mana, ketika itu dia kena berijtihad dulu, di mana mencari dulu kedudukan kiblat sebaik mungkin dengan tanda-tanda, sebagai contoh melihat kepada jatuhnya matahari, tempat jatuhnya matahari. Sebagai contoh, kalau dia nampak matahari kita jatuh di sebelah barat dan dia melihat kepada situasi bilakah jatuh matahari itu. Rata-rata kita di Malaysia, matahari ini terbenam di 235 darjah hingga 295 darjah. Itu situasi dia di sebelah barat. Jadi apabila tengok keadaan matahari ini dia akan beralih setiap hari, setiap bulan kedudukannya. Dia naik dan turun tu dia berbeza.
Kalau bermula Januari sampailah ke bulan 6, walaupun dia jatuh sebelah barat, tetapi dia lebih cenderung ke arah utara, di sebelah utara, kan? Kalau sebelah kita kata utara sana selatan, ini kita selatan, sana utara, di timur barat. Jadi kalau barat tu tengok macam mana. Kalau dia bulan yang saya katakan tadi tu, dia akan ke sebelah utara, dan kemudian 6 bulan selepas itu dia ke arah selatan. Jadi para ulama meletakkan, kalau kita tahulah di mana arah utara, kita cari arah barat, dan kemudian kita kena cari, maknanya lebih kurang kalau kita sampai nampak ke barat tu, kalau bulan Mei contohnya, kalau bulan Mei, saya sebut bulan Januari dulu. Kalau dalam bulan Januari dia ke kanan 45 darjah, dia begitu situasi dia. Kalau bulan Jun dia hanya 1 darjah ke kiri. Kalau bulan Julai dia 1 darjah ke kanan sedikit. Itu kalau dia boleh lah, dia boleh tahu. Kalau di sebelah malam dia boleh cari tengok bintang Orient. Bintang Orient, yang mana bintang tu dia akan duduk 3 direct. Kemudian bintang ini memang kedudukannya dia menuju ke arah barat. Jadi di situ kita akan tahulah di mana arah kiblat. Bagi orang yang mungkin ada handphone, tak ada masalah, insya-Allah boleh carilah dengan aplikasi yang ada. Hari ini tuan-tuan boleh tengok objek langit, objek samawi dengan download apps. App tu namanya SkyMap. SkyMap tu, tuan-tuan ada SkyMap tu, kita boleh tengok, kita boleh cari, kita tengok di langit tu, kita bersih ini, kita tengok apa ada di langit tu, kita akan dapatlah kedudukan bintang ni, kita akan boleh tengok, insya-Allah. Okey, macam tu lebih kurang. Kalau tak boleh juga, ketika itu dia beristihadlah. Kemudian nanti bila solat asar dia kena istihad lain. Dia kena beristihad lain untuk mendapatkan mengenal pasti yang mana kiblat mungkin berubah pandangan dia. Tadi tengok ada tanda macam ni, tanda ni mungkin begini, ambil tanda-tanda itu untuk kita nak. Kalau tak berubah pandangan kita berkenaan dengan jihah kiblat ataupun arah kiblat, solat je lah seperti mana yang pertama tadi. Kemudian seterusnya yang lain-lain itu sama sahaja. Semuanya ini yang kita bincang, kalau tak boleh solat begitu berdiri apa semua ni, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surah Baqarah itulah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga dalam surah At-Taghabun, firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Dan juga hendaklah bertakwa kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Maknanya kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah semampu kita. Jadi kita mampu ketika itu duduk, solat duduklah. Kalau berdiri sajalah, kalau berbaringlah, kalau mengiring kena mengiringlah, macam tu. Begitu juga berdasarkan umumnya hadis Nabi SAW kata, wa idza amartukum, apabila aku suruh kamu, hendaklah kamu laksanakan semampu kamu. Itu kaedah umum hingga kita aplikasikan dalam situasi ini. Baik. Kaedah 5. Ruang untuk solat sempit. Pastikan keluarga ruang solat. Jika ruang solat cukupi untuk melakukan solat secara biasa, tunaikan solat secara biasa.
Jika orang solat mencukupi hanya untuk berdiri, tunaikan solat secara berdiri bermula dari awal takbiratul ihram sehingga selesai yang berisalah pertama. Jika orang solat mencukupi hanya untuk duduk, tunaikan solat secara duduk dari awal takbiratul ihram sehingga selesai yang berisalah pertama. Jika orang solat mencukupi hanya untuk mengiring, terletak atau menyarat, tunaikan solat secara keadaan tersebut dari awal takbiratul ihram sehingga selesai yang berisalah pertama. Info, jika tidak dapat wuduk kerana keadaan air, hendaklah tayamum. Jika air dan debu tidak diperolehi, tunaikan solat tersebut secara hormat waktu. Baik, jadi cara solat tadi masih saya katakan tadi berdasarkan ayat surah At-Taghabun ayat 16 yang dikatakan tadi fattaqullaha mastata'tum, dan firman Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaedah 6. Tangan hati arahkan dan curang. Hadap ke arah kiblat jika mampu. Sekiranya tidak mampu kerana terhalang untuk menghadap ke arah kiblat dalam keadaan tersebut, hadaplah ke mana-mana arah. Ulang solat ini dengan sempurna boleh hilang kesulitan. Tunaikan solat sekadar mampu berdasarkan keadaan tempat tersebut. Jika tempat tersebut tidak boleh merukuk, sujud, duduk atau bersujud, tunaikan solat secara berdiri bermula dari takbiratul ihram hingga selesai dari salam pertama. Jika tempat tersebut boleh berdiri dan rukuk tapi tidak boleh sujud, duduk atau bersujud, tunaikan solat secara berdiri dan sujud dalam posisi rukuk tapi lebih rendah. Sempurnakan solat secara berdiri hingga salam pertama. Jika tempat tersebut tidak boleh berdiri, tunaikan solat secara duduk sama ada duduk secara iftirashi, tawarruk atau bersila daripada takbiratul ihram dan selesai dari salam pertama. Kira 7. Tanah yang lembek. Dapatkan posisi tanah lembek berlumpur yang boleh berdiri dan tidak tenggelam. Hadap ke arah kiblat dengan keadaan berdiri. Jika tidak mampu, boleh menghadap ke mana-mana arah. Solat tersebut telah diulang kembali dengan sempurna bila hilang kesulitan. Jika mampu berdiri dan rukuk, tidak boleh sujud tapi tidak boleh sujud dan duduk atau bersujud kerana tanah berlumpur, tunaikan solat secara berdiri dan sujud dalam posisi rukuk tetapi lebih rendah. Sempurnakan solat secara berdiri hingga salam pertama. Info, jika tidak dapat berwuduk, tunaikan solat tersebut selama waktu. Ulang solat ini dengan sempurna bila hilang kesulitan. Tersepit dalam bangunan runtuhan bangunan. Tayamum jika mampu. Hadap ke arah kiblat jika mampu. Sekiranya tidak mampu kerana terhalang untuk menghadap ke arah kiblat dalam keadaan tersebut, hadaplah ke mana-mana arah. Ulang solat ini dengan sempurna hingga boleh hilang kesulitan. Tunaikan solat berdasarkan kemampuan untuk menggerakkan anggota badan. Jika boleh rukuk, sujud dan duduk atau bersujud, tunaikan solat seperti biasa. Jika tidak boleh rukuk, sujud dan duduk atau bersujud, tunaikan secara syarat dalam posisi tersepit dan gerakkan kepala sebagai isyarat rukuk dan sujud. Jika tidak boleh menggerakkan kepala, gunakan cerak mata untuk rukuk dan sujud. Jika tidak boleh menggunakan cerak mata untuk rukuk dan sujud, gunakan cerak hati. Tunaikan solat bermula daripada takbiratul ihram dan selesai dari salam pertama dalam posisi tersebut. Info, jika tidak mampu bertayamum, tunaikan solat selama waktu dan ulang solat dengan sempurna dan boleh hilang kesulitan. Baik, info ni berkaitan dengan yang pertama adalah tayamum jika mampu. Jika tak mampu, lakukan solat tanpa tayamum tapi diulang semula solat tersebut. Baik. Solat di kawasan yang bergegar gempa. Kaedah pertama, solat telah bermula sebelum gempa. Pastikan keadaan selamat untuk meneruskan solat. Teruskan solat jika mampu. Lakukan pergerakan solat sekadar kemampuan. Jika boleh tunaikan secara biasa, tunaikan secara biasa. Jika tidak mampu berdiri, tunaikan solat secara duduk sama ada iftirashi, tawarruk atau bersila. Istirah itu ke iftirash. Dalam iftirash. Iftirash. Jika tidak mampu secara duduk, tunaikan solat secara mengiring ke kiri atau ke kanan. Jika tidak mampu secara mengiring, disebut itu jika tidak mampu secara duduk, tunaikan solat secara mengiring, sebaiknya ke kanan dulu baru ke kiri. Itu mungkin ke kiri atau ke kanan, sepatutnya tu ni ke kanan atau ke kiri kerana afdal dulu ke kanan. Kalau tak mampu kanan, barulah kiri. Itu afdal lah. Tak kisahlah kanan boleh, kiri pun boleh. Jika tidak mampu secara mengiring, tunaikan secara berbaring terlentang. Jika tidak mampu secara berbaring terlentang, tunaikan secara menyarak. Tunaikan solat dalam posisi yang termampu hingga selesai. Jika dapati keadaan tidak selamat, hentikan solat serta-merta dan ulang solat tersebut dengan sempurna menghilangkan kesulitan. Info, harus menghentikan solat jika keadaan
pening atau mabuk yang bersangatan dan kesalahan tidak terjamin. Harus jamak solat bagi mangsa dan penyelamat dalam situasi ketakutan atau risiko atau tanah atau gua runtuh serta gempa bumi. Baik, berkenaan dengan solat jamak, sebelum kita mula ni ada solat jamak. Solat jamak ni kita akan memilih dulu yang pertama dengan jamak suri. Jamak suri ni maksudnya lakukan solat zuhur di akhir waktu dan solat asar di awal waktu. Itulah yang kita telah pun fatwakan ketika COVID dulu. Dulu mereka yang di barisan hadapan dulu, Prasliner Anak mereka ni kita kata kalau boleh lakukan solat jamak suri, itu yang diutamakan. Dan ada hadis yang mana menjelaskan Nabi SAW melakukan solat jamak di Madinah bukan kerana hujan dan bukan kerana takut. Maka sebahagian ulama menafsirkan dengan jamak suri, iaitu melakukan solat di akhir. Contohnya dari solat yang pertama tu di akhir waktu dan yang kedua tu di awal waktu. Nampak macam jamak tapi sebenarnya tak jamak. Itulah dikatakan jamak suri. Itu dulu jika dibolehkan dia berbuat demikian. Contohnya kita kata macam semalam kita bincang, doktor tu nak masuk dalam pukul contohnya dia boleh keluar dan masuk dalam tempoh dia ada masa hujung tu, dia buat itu dulu. Yang bolehlah, kalau tak boleh barulah melakukan jamak taqdim ataupun jamak takhir. Tapi jamak suri ini tak dinyatakan sudah jelas dalam buku kita ni, insyaAllah. Kaedah kedua, jamak solat. Tunaikan solat secara jamak sama ada jamak taqdim atau jamak takhir. Jika jamak taqdim, tunaikan solat pertama, zuhur atau maghrib. Okey, jika jamak taqdim, tunaikan solat pertama yang ni wajib. Itu dia kata wajib. Ini wajib menunaikan solat pertama. Sebab jamak taqdim. Baik. Niat jamak taqdim pada waktu solat pertama yang boleh dijamak, zuhur atau maghrib. Jadi ini niat jamak taqdim pada waktu salat. Maksud sini niat jamak taqdim mestilah pada ketika melaksanakan salat. Ini bermula daripada salam hingga sebelum memberi salam. Itu C tu. Jamak salat, niat jamak taqdim pada waktu salat pertama. Nanti di sana nanti pun dia kata dalam solat, dalam waktu. Tapi dalam waktu tu nanti jamak takhir disebut juga dalam waktu solat pertama. Itu bukan waktu solat pertama, itu waktu solat mula masuk waktu zuhur hingga akhir waktu zuhur. Sedangkan kita tak main zuhur lagi masa tu. Itu kena faham. Itu maksud, sebab itu saya sebut sini niat jamak taqdim. Pada jamak taqdim dia tak boleh niat sebelum solat. Dia kena solat, dia kena niat sekurang-kurangnya sebelum memberi salam solat zuhur. Yang afdalnya ketika takbiratul ihram, dan harus boleh dilakukan pada mana-mana tempat di sepanjang solat dia. Sebab itu saya kata tulis di situ jamak, niat jamak taqdim pada waktu salat pertama, yakni pada waktu ketika melaksanakan salat pertama. Baik. Jika jamak takhir, tunaikan solat pertama, zuhur atau maghrib, dan solat kedua, asar atau isyak dalam waktu solat kedua. Okay. Yang ni waktu afdallah melakukan solat zuhur baru asar, kemudian begitu juga maghrib baru isyak, dan boleh dilaksanakan dulu maghrib barulah isyak, asar, kemudian waktu zuhur. Kerana kedua-duanya ada sebab kenapa demikian. Kenapa kita boleh buat asar? Kerana waktu asar yang sebenar dah masuk.
Kenapa kita lakukan zuhur? Kerana zuhur itu kedudukan tertibnya adalah sebelum asar. Sedangkan waktu zuhur dan asar itu dikira satu waktu. Maka di mana kelebihan di situ? Kelebihannya pada tertib zuhur. Sebab itulah dikatakan afdal dilakukan jamak takhir itu dengan waktu yang pertama dahulu, walaupun demikian harus melaksanakan yang kedua juga dahulu. Baik. Niat jamak takhir pada waktu solat pertama yang boleh dijamak zuhur atau maghrib. Inilah ini niat jamak takhir pada waktu solat pertama. Yani ketika solat waktu masuk waktu zuhur sehingga sebelum berakhirnya waktu tersebut. Kalau tuan-tuan tak berniat, dikira tuan-tuan meninggalkan solat dengan sengaja. Meninggalkan solat dengan sengaja bersolat. Sebab itu perlu ada di hati kita itu kita kata hadir ingatan bahawa solat zuhur itu kita nak lakukan nanti di waktu asar. Itu yang dikatakan niat jamak takhir pada waktu solat pertama. Okey, yang tadi pada waktu solat yang pertama ini pada ketika melaksanakan ketika kita melaksanakan solat itu. Yang ni nak solat apa, nak ada solat lagi waktu zuhur tu, tu kena tahu beza tu insya-Allah. Sikit je. Baik. Tempoh masa kerja penyelamat yang lama dan berisiko. Harus jamak solat bagi penyelamat dalam tempoh masa kerja yang lama. Kaedah pertama, jamak solat. Berwuduk jika ada air. Jika tidak ada air, hendaklah bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Tunaikan solat serta jamak sama ada taqdim atau ta'khir. Jika jamak taqdim, tunaikan solat pertama, solat maghrib, solat kedua, solat isyak dalam waktu solat pertama. Hadap ke arah kiblat jika mampu. Sekiranya tidak mampu kerana terhalang untuk menghadap ke arah kiblat, gerakan tersebut hadaplah ke mana-mana arah. Tunaikan solat kemampuan. Di ini kalau itu situasinya, jika tidak mampu menghadap kiblat, tambah sikit, kemudian ulang solat itu semula. Niat jamak taqdim pada waktu solat pertama yang boleh dijamak zuhur atau maghrib. Ni jika jamak takhir, tunaikan solat pertama zuhur atau maghrib dan solat kedua asar isyak dalam waktu solat kedua. Niat jamak takhir pada waktu solat pertama yang boleh dijamak zuhur atau maghrib. Niat tadi niat jamak takhir pada waktu melakukan atau melaksanakan solat pertama. Itu kena tahu sikit-sikit. Ketika ataupun ketika waktu mendirikan solat pertama. Tulis. Tunaikan solat secara ringkas dengan melakukan perkara yang rukun sahaja. Jika berlaku risiko sewaktu solat, hentikan solat dengan segera. Jika tidak dapat berwuduk kerana ketiadaan air, hendaklah bertayamum. Jika air dan wuduk tidak diperoleh, tunaikan solat tersebut secara hormat waktu. Kaedah kedua, tunaikan solat tanpa bila solat hormat waktu, kena ulang semula solat tersebut. Kaedah kedua, tunaikan solat tanpa jamak. Berwuduk pada anggota wajib saja. Boleh menggunakan air mineral atau botol semburan. Hadap ke arah kiblat. Tunaikan solat di kemampuan sama ada berdiri, duduk, berdiri atau berbaring sehingga selesai. Tunaikan solat secara ringkas dengan melakukan perkara-perkara yang rukun sahaja. Jika tidak dapat berwuduk kerana ketiadaan air, hendaklah bertayamum. Jika air dan debu tidak diperoleh, tunaikan solat tersebut secara hormat waktu. Kemudian ulang semula solat. Bencana kemarau panjang. Wuduk atau tayamum ketika kemarau panjang. Jika terdapat air sepanjang badan, pakaian tempat solat dengan kadar sedikit tidak dapat dilihat, dimaafkan, tidak perlu cuci. Jika itu banyak, perlu dihilangkan air yang disebut terlebih dahulu dengan menggunakan kertas, daun dan sebagainya. Kemudian dilas dengan cairan bersih seperti cuka, air mawar, jus buah, sanitizer dan sebagainya. Jika cairan tersebut tidak didapati, hilangkan air yang disebut terlebih dahulu dengan menggunakan kertas, daun, tisu dan sebagainya. Kemudian kering dan kesan tersebut di bawah sinar matahari atau papan api. Baik. B dengan C tu, jika najis itu banyak,
dan perlu dihilangkan airnya. Okey. Kemudian hendaklah dibilaskan dengan air ataupun cuka. Ini taklid kepada mazhab Imam Hanafi, di mana dalam mazhab Imam Hanafi kita boleh buang najis dengan apa-apa cecair. Apa-apa cecair boleh, cuka boleh, apa semua boleh. Baik, kemudian kita ada juga di dalam mazhab yang menjelaskan tentang boleh hilang najis dengan najis itu kering saja. Jadi kemudian jika contohnya najis itu banyak dalam situasi tidak mampu untuk nak menghindarinya, maka itu termasuk dalam umum balua, seperti umpamanya tai cicak yang terlalu banyak, ataupun kita kata tai burung yang kadang-kadang dia bersarang di atas atas kubah lah apa lah, ikut dah dia nak berak apa semua tu. Itu dah dikira sesuatu yang sukar untuk kita nak jaga. Jadi apa-apa najis yang sukar untuk kita hindari, dia sukar untuk kita nak menghindari daripada terkena najis tersebut, maka ini dikira sebagai umum balwa dan dimaafkan jika terkena ketika salat, tapi dengan syarat jangan kita sengaja memijaknya, dan juga antara keduanya najis dan pakaian ataupun anggota kita mestilah kering. Itu syarat-syarat yang dikatakan sebagai nak dimaafkan najis-najis yang demikian. Dapatkan kebutuhan yang suci, temu dengan kebutuhan yang suci tersebut. Juga terdapat air sedikit, utamakan penggunaannya untuk makan dan minum. Jika ada lebihan, gunakan untuk mensucikan air pada tubuh, pakaian atau tempat solat. Jika ada sisihan lagi, gunakan untuk berwudu secara ringkas. Solat ketika kemarau panjang, boleh menunaikan solat mengikut keadaan kemampuan, sama ada sedang berdiri, duduk, mengingat, berbaring, untuk keadaan-keadaannya. Ada ke arah kiblat, ada ihram, tanya akan nanti, tutup Fatihah, tutup mainah, tutup mainah, tutup mainah, duduk dalam sujud, tutup mainah, betul awal dan akhir bersalam. Harus menunaikan solat secara jamak takdim atau jamak takhir ketika kemarau panjang. Bila air untuk berwudu, untuk solat yang jamak. Jika air tidak didapati langsung, tidak boleh menunaikan solat secara jamak, kerana boleh menggunakan debu tanah yang suci untuk bertayamum. Jika air untuk berwudu boleh didapati hanya waktu solat pertama atau zuhur atau maghrib, tunaikan solat secara jamak takdim. Tunaikan solat pertama dan solat kedua dalam waktu solat pertama. Niat jamak takdim kerja takbiratul ihram solat pertama. Jika air untuk berwudu boleh didapati hanya pada waktu solat kedua, iaitu asar atau isyak, tunaikan solat secara jamak takhir. Tunaikan solat pertama, solat kedua dalam waktu solat kedua. Ini jamak takhir pada waktu solat pertama yang boleh dijamak. Baik, yang sama dengan F tadi, niat jamak takhir pada waktu, yakni pada waktu menunaikan solat pertama. Bencana kemalangan, gas dan bahan kimia beracun, wudu atau tayamum ketika kemalangan gas dan bahan kimia beracun. Pakai topeng gas atau penutup muka dan pakaian PPE. Sapu air wudu di atas topeng gas atau penutup muka yang menutup muka sepenuhnya. Jika ada bahagian muka yang terdedah, pastikan bahagian tersebut disapu dengan air wudu. Baik, disapu di sini maksud diratakan, bukan disapu, maksud diratakan dengan air wudu. Kemudian yang tertutup itu perlu kita sapu sahaja, dikiaskan dengan hukum jabirah, dengan dikiaskan hukum seperti orang yang ada berbalut di seluruh mukanya. Jadi kalau seluruh muka tu bukan nak boleh nak basuh muka, kena sapu je lah. Ataupun kita kata orang tu semua dia punya tangan dia kiri kanan tu berbalut semua. Jadi macam mana? Dia hanyalah menyapu saja. Itu yang dikatakan qiyas dalam situasi ketika memakai topeng gas
dan juga memakai PPE. PPE ni kan pastikan. Okay. Sapu air wuduk di atas pakaian PPE yang menutup anggota tangan pada kaki. Jika ada bahagian yang terbelah, pastikan bahagian tersebut disapu dengan air wuduk. Jika tidak boleh didapati air untuk berwuduk, dibolehkan bertayamum dengan menyapu debu yang suci di atas topeng gas yang menutup muka dan pada pakaian PPE yang menutup anggota tangan dengan siku. Jika ada bahagian muka dan tangan yang terbelah, pastikan bahagian tersebut disapu dengan debu suci. Jika air debu tidak didapati, tunaikan salam waktu dan ulang solat ini dengan semula boleh hilang kesulitan. Baik, jadi dia kata kalau yang tutup semua sapu je lah. Yang tu kalau ada yang terdedah tu kalau tayamum kena bagi kenalah kulit tu. Begitu juga tadi kalau yang terdedah tu macam ada tangan yang terdedah tu perlu dikenakan air lah. Berdasarkan kaedah yang telah kita belajar kemarin, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Adapun ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Maknanya yang boleh kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Maksudnya tak boleh tinggal semua ambil untuk boleh ada boleh yang kita basuh lah. Jangan pula boleh ada yang basuh, yang satu lagi sapu, kita pakai sapu je basuh dah lah. Jangan macam tu lah. InsyaAllah. Baik. Solat ketika kemalangan gas dan bahan kimia beracun, pakai topeng gas dan penutup muka dan pakai PPE sepanjang menegak solat, hadap ke arah kiblat, tunaikan solat dengan memakai topeng gas dan tertutup dan pakai PPE. Lafaz seperti orang serta niat solat, serta Al-Fatihah, rukuk setemanya jika mampu. Jika tidak mampu, kerana bawa topeng gas, rukuk sudah berdiri dengan menundukkan kepala, dan tidak setemanya dengan menundukkan kepala, sujud serta setemanya jika mampu. Jika tidak mampu, kerana bawa topeng gas, sujud secara berdiri dalam posisi menundukkan kepala yang rendah daripada rukuk. Doa antara dua sujud serta tamakninah dalam keadaan berdiri, tahiyat awal dan akhir dalam keadaan berdiri, bersalam dalam keadaan berdiri. Harus jamak solat ketika menjalankan tugas yang makam panjang. Tunaikan solat secara jamak bermakna jamak takhir dan jamak takhir. Ambil wuduk dan tunaikan solat secara jamak takdim supaya pakai PPE dipakai selepas solat jamak takdim, dan tempoh pakai putih hingga tepat waktu solat kedua setelah isyak. Ambil wuduk dan tunaikan solat secara jamak takhir sekiranya pakai PPE ditanggalkan pada waktu solat kedua satu isyak. Jika tidak mampu wuduk, tayamum boleh dilakukan di atas pakai PPE setiap kali masuk solat, berusaha dengan mengambil hukum fardhu tahurain, orang yang tidak air dalam. Jika terdesak, boleh melakukan solat jamak takhir dan takhir serta enam dengan satu tayamum. Jika terpegas serta penutup muka dan pakai PPE yang dapat ditanggalkan sepanjang waktu yang berjumlah dengan dua waktu solat, tunaikan solat jamak dengan pakai topeng gas atau penutup muka dan pakai PPE. Baik, itu jika keadaan terdesak, boleh melakukan solat jamak takdim atau jamak takhir secara tamam dengan satu tayamum kerana bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat Imam Ahmad. Mana bagi pandangan Imam Abu Hanifah, walaupun ada dalam isu ni ada tiga pandangan ulama. Pandangan Ibu Hanifah itu yang mungkin memudahkan urusan dalam keadaan begini, iaitu boleh melakukan satu tayamum. Dengan tayamum tersebut boleh melakukan apa-apa solat fardu, sama ada di dalam waktu tersebut maupun waktu yang lain, selagi tidak berhadas ataupun mendapat air. Itu agak mudah bagi mazhab Hanafi. Ini berbeza dengan mazhab jumhur yang lain. Dan yang mana kita kata setiap satu solat fardu boleh menggunakan satu tayamum, dan satu tayamum maksudnya hanya boleh melakukan satu fardu saja mengikut mazhab kita Syafi'i. Tapi tadi ini disebut lakukan solat fardu, solat jamak dengan satu tayamum. Jadi agak pelik sikit di sini, perlu penjelasan.
kita apabila kita melaksanakan sesuatu, kita kena bertaklid kepada mufti yang memfatwakannya. Jadi saya sebut macam tu, kalau tuan-tuan terima hak saya pun dah cukup, dah pergi orang awam. Tapi cuma saya nak kejelaskan mana tempat sumber hukum ini diperolehi. Sumber hukum ini diperolehi berdasarkan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ianya seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Badai' Sana'i dan juga Al-Kitab Kafi karangan Imam Ibn Qudamah Al-Hambali. Baik. Bencana jeruku. Dulu dalam bencana jeruku, buka bentuk buka, mas berkumar dan masuk air ke dalam hidung. Basuh buka dengan banyak bulu di dalam hati. Basuh kedua tangan ke siku sampai kepala, basuh kedua tangan kaki kulali. Solat ayat bencana jeruku. Pakai bentuk buka, mas panjang dalam solat ada ke arah kiblat. Kerana kita dengan pakai bentuk buka bermula dari bentuk ihram dan susah dan muli semua rukun solat. Sujud dengan pakai bentuk buka, mas. Baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yughtiya ar-rajul fahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki yughti fahu, dia menutup mukanya ke salat ketika salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud alaihi salam, Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala anhu. Berdasarkan hadis ini, maka menutup muka ketika salat adalah makruh, kecuali bila ada keperluan. Bila ada keperluan, ianya tidak lagi dihukum makruh berdasarkan kaedah al-hajatu tarfa'ul karahah. Hajat bila ada keperluan, hukum makruh itu terangkat dengan sendirinya. Berdasarkan itu yang kita bincangkan kemarin pun, bayang kita nak kita nak bersandak, kita kata bersandak tu makruh. Tapi kalau dia tak bersandak, dia sakit belakang, dia terpaksa bersandak. Ataupun kalau tak bersandak, dia akan rebah jatuh, maka dia bersandaklah. Itu semua dibenarkan dan tidak makruh. Kata Imam Nawawi, hadhihi karahatu tanzihin, hadhihi karahatu tanzihin la tamna'u sihhat as-salat. Itu kata Imam Nawawi ketika memberi komentar berkenaan dengan hadis orang yang salat dengan menutup mukanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang wanita salat di dalam keadaan menutup mukanya. Tutup muka, munaqabatan, dalam hadis sebut munaqabah, maknanya Nabi juga melarang wanita salat dalam keadaan memakai niqab, kecuali dalam situasi keperluan, seperti perempuan itu begitu cantik dan salat di tempat orang lelaki. Jadi kalau dia tak tutup, dia akan membawa kepada fitnah, membawa kepada perkara yang tak baik umpamanya. Jadi dia bolehlah menutup. Menutup itu kerana apa? Kerana nak menghindar daripada perkara yang buruk. Baik, kerana jumhur para ulama menyebut bahawasanya pandangan ulama khususnya mazhab Syafi'i lah, kata muka itu bukan aurat, walaupun ada khilaf dan menafsirkan tentang ayat illa ma dhahara minha, ayat tersebut, tetapi ada pandangan yang menyatakan tidak aurat, melainkan tutup tu kerana nak menghindar daripada mungkin akan berlaku tak baik pada wanita tersebut kerana dia terlalu cantik hingga menarik perhatian orang hingga membawa kepada sesuatu yang tak baik. Tutuplah. Jadi pada solat macam itulah, tengok keadaan. Kalau tak ada tutup itu macam ni perempuan tu dalam rumah, buka lah. Makruh. Tapi ni kita kena pakai emas ni ketika contohnya lah ni contohnya ada kerajaan kata kena, kalau pokok ni semua kena orang pakai sebab apa? Sebab batuk kering bulan ni tengah menyerang bulan tengah ni. Kalau ada arahan daripada contohnya
daerah ke mana-mana yang memang teruk sangat dan dia memang berikan arahan, pakai tutup muka begitu tak menjadi kesalahan dan tak makruh lah. Ataupun kita tu sendiri ada penyakit semua, ataupun doktor kata hang dia nak pakai, kalau tak pakai hang mudah untuk dijangkiti, jadi pakailah, tak makruh lah ketika itu kerana keperluan. Baik. Bencana kebakaran. Wudu dalam bencana kebakaran. Pakai pakaian PPE kain sapi. Sapu air wudu di atas pakai PPE yang menutup anggota wudu, muka, tangan, kepala dan kaki. Jika tidak ada perolehan air untuk wudu, tayamum dengan menyapu debu yang suci ke atas pakaian PPE kain sapi pada anggota tayamum, iaitu muka dan kedua tangan dan kesiku. Jika air debu tidak didapati, tunaikan solat waktu dan pulang semula solat dengan sempurna bila hilang kesulitan. Solat dalam bencana kebakaran. Solat atas skrin bomba. Hadap ke arah kiblat jika mampu. Sekiranya tidak mampu kerana terhalang untuk menghadap ke arah kiblat tersebut, hadaplah ke mana arah. Ulang solat ini dengan sempurna bila hilang kesulitan. Tunaikan solat sedang berdiri di atas skrin dengan memakai pakaian PPE kain sapi. Rukuk, sujud, duduk atas dua sujud, duduk atas awal dan akhir dalam keadaan berdiri di atas skrin. Gunakan kepala untuk cerak bagi rukuk dan sujud. Tundukkan kepala ke hadapan sedikit untuk cerak rukuk. Angkat semula kepala lepas duduk cerak rukuk untuk i'tidal. Sujud dengan menundukkan kepala lebih rendah pada cerak rukuk. Tegakkan kembali kepala ke sujud utama bagi isyarat untuk duduk atas sujud. Sejak awal dan akhir dalam keadaan berdiri beri salam. Solat di kawasan kebakaran sewaktu operasi. Pakai pakaian PPE kain sapi sepanjang menunaikan solat. Hadap ke arah kiblat jika mampu. Sekiranya tidak mampu kerana terhalang untuk menghadap ke arah kiblat, dalam keadaan tersebut hadaplah ke mana-mana arah. Ulang solat ini dengan sempurna boleh hilang kesulitan. Tunaikan solat sedang berdiri, duduk atau sebagainya mengikut kemampuan yang memakai pakaian PPE kain sapi. Lafaz ihram serta niat solat. Baca surah Al-Fatihah. Rukuk serta tumainah mengikut kemampuan solat. I'tidal mengikut kemampuan solat. Sujud serta tumainah mengikut kemampuan solat. Duduk atau sujud mengikut kemampuan solat. Dari awal dan akhir mengikut kemampuan solat beri salam. Harus jamak solat bagi penyelamat dalam situasi kerja memadam api. Baik, seperti mana yang kita sebut tadi, sekiranya jamak takdim, jamak takhir ini nak dibuat, hendaklah didahulukan jamak suri dulu. Kalau boleh dilaksanakan jamak suri itu lebih baik. Kalau dia boleh sempurna solat dan lebih baik dah. Contohnya dia boleh berdiri, rukuk dan sebagainya. Dia boleh ada rehat ketika itu, umpamanya diberikan waktu ketika itu, dia nak melakukan jamak suri terlebih dahulu. Itu adalah pilihan kita di dalam fatwa yang telah kita buat dahulu. Kemudian kalau dah tak mampu, lakukanlah seperti mana yang kita bijak, sama ada jamak takhir ataupun jamak takdim. Okey, itu ya. Bencana COVID-19. Untuk ketika bencana pandemik COVID-19, untuk tentang COVID-19 secara sendiri, sapu air wudu atas alat bantu pernafasan ventilator yang menutup anggota wudu muka. Bagi bahagian muka yang tidak ditutup oleh alat pernafasan, sapu ratakan air pada kawasan tersebut. Sapu bahagian kepala yang tidak tertutup dengan air. Sapu ratakan air daripada anggota wudu, tangan dan kaki. Jika terdapat peluntak atau tempalan, sapu air atas peluntak atau tempalan tersebut. Jika tidak mampu berwudu, hendaklah tayamum di atas alat bantu pernafasan ventilator yang menutup anggota tayamum muka. Bagi bahagian muka yang tidak ditutup oleh alat pernafasan, sapu debu tanam pada bahagian tersebut. Sapu kedua tangan dengan debu tanam jika terdapat peluntak atau tempalan. Sapu debu tanam atau peluntak atau tempalan tersebut. Baik, tadi yang dikatakan sapu seperti yang kita bincang pada kuliah yang pertama, mungkin perbezaan apa ni, kalau yang basuh tu mesti ada pengaliran air. Kita nak faham yang tu. Walaupun disebut sapu apa itu sebenarnya maksudnya membasuh tangan yang boleh kita basuh. Kalau dah tak mampu dah, boleh lah nak sapu. Tapi kalau mampu, dalam melakukannya seperti mana yang boleh, seperti mana yang kita boleh buatlah. Macam tu. Kalau dah tak boleh, dah tak ada, barulah kita menggunakan tayamum seperti mana yang dinyatakan. Baik, kaedah kedua sama je. Terus Tayamum. Cek COVID dengan bentuk orang berkenaan atau tidak memakai air. Empat. Dan apa wudu pesakit itu tak payah. Sama je. Tayamum sakit. Ambil ketiga tiga. Ketiga. Membantu perlu memakai pakaian PPE COVID-19.
tepuk kedua tangan, kedua tapak tangan pada tangan berdebu sekali untuk jangkau itu alat atau perasaan kita yang menutup atau duduk muka sakit. Bagi bahagian muka dia tutup oleh alat bantuan pernafasan, sapu debu tanah pada muka tersebut, pindahkan debu tanah ke muka sakit dengan niat oleh pesakit. Sejak aku bertemu bagi surat solat kerana Allah, sapu keseluruhan muka pesakit, buang debu tanah yang digunakan, tepuk kedua tapak tangan pada debu tanah pada kaki kedua untuk jangkau kedua tangan pesakit. Pindahkan debu tanah, sapu bahagian tangan kanan pesakit setelah belakang tapak tangan kanan dengan menggunakan 4 perut dari tangan kiri selain jari dari hujung jari yang ke siku. Sapu bahagian tangan kanan pesakit sebelah hadapan dari siku ke hujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kiri dan ibu jari kaki kiri menyapu belakang ibu tangan kanan. Sapu bahagian tangan kiri pesakit sebelah belakang tapak tangan kiri dengan menggunakan 4 perut jari tangan kanan selain ibu jari dari jari yang ke siku. Sapu bahagian tangan kiri pesakit sebelah hadapan dari siku hingga ke hujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kanan dan ibu jari tangan kanan menyapu belakang ibu jari tangan kiri. Sekiranya anggota tangan sakit iaitu bukan yang berada terjangkau, boleh sapu debu tanah atau atas paku tersebut. Jika tidak apa untuk atau tank dalam waktu langsung dikepresikan. Tank tugas barisan hadapan, frontliners. Petugas barisan hadapan yang macam merawat pesakit COVID-19 dengan memakai pakaian PPE dalam bertayamum. Pakai pakaian PPE lengkap ketika bertayamum. Tank di atas pakaian PPE yang menutup bertayamum muka dan tangan. Tak perlu pakai untuk sebelum pakai PPE yang tank di atas pakaian PPE yang menutup dalam bertayamum muka dan tangan. Sekiranya petugas pakai papers, pastikan ia bersih dan cuci daripada sebarang rasa najis. Sekiranya terdapat najis pada pakaian tersebut dan suka untuk menegakkannya, tunaikan selama waktu dan ulang perkara ini dengan guna boleh hilang kesulitan. Ini kita sebut dah pada kuliah yang lalu, pada kuliah yang pertama atau kedua. Bagi orang yang dah tak boleh nak buat apa dah, memang ada najis di situ tu, lakukan solat dan berulang semula dalam selepas dia membersihkan najis itu daripada tersebut, insyaAllah. Solat ketika bencana pandemik COVID-19, juga bencana hadapan primers. Pakaian PPE yang lengkap yang menerima solat pada arah kiblat, sujud dengan makan muka, face shield, tunaikan solat dengan menyempurnakan semua rukun solat pada datang tiara dan salam tamam, sujud dengan makan dengan pelindung muka, face shield. Harus jamak solat ketika menjalankan tugas selama masa yang panjang. Tunaikan solat jamak sama ada jamak takhir atau jamak takhir. Ambil wudu dan tunaikan solat jamak takdim sesuai dengan pakai selepas tunaikan solat jamak takdim dan tempoh memakai mereka hingga sama waktu solat kedua. Berpisah. Ambil wudu dan tunaikan solat solat jamak takhir sekiranya pakai mungkin dan kedua waktu solat kedua. Kita dalam wudu tayamum boleh dilakukan di atas pakai PPE sekali masuk solat dengan mengambil hukum peruntuk orang yang air dan tanah. Jika keadaan mendesak, boleh melakukan solat jamak takdim atau jamak takhir serta tamam dengan tayamum. Baik, yang tadi ini yang saya katakan tadi taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan satu ayat daripada Imam Ahmad, di mana satu tayamum boleh digunakan untuk solat fardu maupun sunat beberapa banyak sekalipun, sehinggalah dia berhadas atau mendapat air kerana qiyas dengan suci dengan berwudu. Jadi kalau wudu dia kalau suci dia nak solat selagi dia tak berhadas, solatlah maghrib pun yang tu, isya pun yang tu, subuh pun yang tu. Jadi qiyas kepada bersuci dengan berwudu, dengan dibolehkan menggunakan satu wudu dengan beberapa solat fardu. Berdepan dengan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dengan bertayamum pun boleh dilakukan demikian. Baik, itu yang insyaAllah. Solat ketika bencana pandemik COVID-19, pesakit COVID. Solat secara berdiri, duduk, mengiring kembali tentang kesehatan untuk kemampuan. Jika duduk, tunaikan solat secara duduk, iftirash, tawaf atau bersilah daripada awal untuk ihram hingga selesai berisalah. Jika mengiring berbalik tentang atau menerak, tunaikan solat tersebut perlu terjadi hingga selesai berisalah. Adakah ada yang menghapuskan tidak lakukan cara untuk menghadap ke arah kiblat tersebut? Kalau kita arah, kata solat ini dari ulang sebenarnya kesulitan. Jika solat berbalik,
hingga kepada bahagian kepala waktu pada kiblat mampu. Nampak tempat ihram bagi orang mampu ibadah dan niat salat dalam hati. Bagi tidak apa berbicara dan niat dan salat dalam hati. Boleh salat kepala jika tidak mampu menggerakkan mata badan bagi bukan salat itu bukan sujud. Guna isyarat mata jika tidak mampu menggunakan isyarat kepala kepada bagi ihram bisa selesai. Guna isyarat hati jika tidak mampu menggunakan isyarat mata kepada ihram hingga selesai. Bagi pesakit yang pengsan dia ditidurkan hendak jika dia berpuasa waktu, dia hendaklah mengqada solat yang terluput dengan sempurna apabila hilang kesulitan. Baik. Jadi dalam ketika solat bencana pandemik bagi orang yang sakit, ketika itu mereka boleh solat dalam situasi yang mereka mampu berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain yang berkata salli qa'iman, berdirilah kamu ketika salat, fa illam tastati' fa qa'idan, dan jika tidak mampu untuk salat secara berdiri, hendaklah dengan duduk. Fa illam yastati' fa 'ala jambin, kalau tak boleh salatlah dengan menggiring, dan kalau tak boleh Nabi kata fa mustalqiyan, maka hendaklah dengan berbaring. Jadi situasi inilah. Dan kita tahu masa Covid hari itu dia pun kena tidur melentang. Kalau dia tidur macam tu dia bengah, dia jadi mungkin akan hilang nyawa. Begitu, kena tidur melentang begitu. Kan? Jadi solatlah dengan sekadar yang boleh. Masa solat tu boleh duduk, kalau tak boleh mengiring, tak boleh berbaring. Lepas tu kalau tengoklah dalam situasi seperti yang dia mampu. Dan ada pesakit-pesakit yang ditidurkan. Jadi pesakit-pesakit yang ditidurkan ini diberikan pengsan dia masih dalam taklif, masih lagi diperwajibkan dia melaksanakan salat apabila nanti dia dah sedar semula. Itu insya-Allah. Baik. Jamak salat. Tunaikan salat jamak secara sampai takdir atau takhir. Jika jamak takdir, tunaikan salat pertama waktu maghrib, salat kedua salat isya, salat waktu dalam waktu salat pertama. Jika jamak takhir, tunaikan salat pertama waktu maghrib dan salat kedua salat isya dalam waktu salat kedua. Jika ingin tunaikan salat jamak takdir, hendaklah niat jamak takdir ketika takbiratul ihram pada kedua salat yang hendak dijamak. Jika ingin menunaikan salat jamak takhir, hendaklah niat untuk menunaikan salat jamak takhir pada waktu salat pertama yang boleh dijamak. Kemudian hendaklah diniatkan jamak takhir ketika takbiratul ihram pada kedua salat yang hendak dijamak. Baik, itu jika ingin menunaikan salat jamak takdim, hendaklah niat jamak takdim ketika takbiratul ihram pada kedua salat yang hendak dijamak. Ini kalau nak buat jamak takdim, niat jamak takdim itu seperti mana yang saya katakan, niat jamak takdim mesti dilakukan ketika salat pertama. Adapun dalam situasi yang ni jamak takdim ni nak niat jamak pada takbiratul ihram bagi salat yang kedua itu hanya sunat. Tapi mungkin sebab yang ni panduan bagi nota saja kita sebutlah wajib ke sunat ke apa sebagainya. Kemudian yang terakhir di itu kemudian hendaklah diniatkan jamak takhir ketika takbiratul ihram. Okey, pada kedua solat yang hendak dijamak ini pada jamak takhir, ini hukumnya hanya sunat. Kemudian hendaklah ini kemudian sunat, sunat hendaklah di sini dengan makna sunat. Sunat diniatkan jamak takhir ketika takbiratul ihram pada kedua solat yang hendak dijamak, kerana jamak takhir ini niat jamaknya seperti mana kita katakan tadi mesti diniatkan ketika waktu solat zuhur, di mana ketika itu kita tak melakukan solat lagi. Bermula waktu masuk zuhur boleh dah diniat sebelum masuknya waktu asar. Baik. Jadi pada itu semoga buku panduan kaedah solat fardu ketika bencana ini memberi kemudahan kepada umat Islam di dalam melaksanakan tutur ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan ini diharap akan menjadi solusi kepada kemusykilan dalam kalangan umat Islam
apabila berada dalam situasi sulit tanpa mengabaikan kefarduan salat. Jadi secara ringkasnya saya katakan tadi, di mana salat ini berdasarkan apa yang dikatakan tadi dalam surah Al-Baqarah dan surah At-Taghabun, yaitu firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan juga firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, dengan sebab itulah pelaksanaan ibadat solat ketika bencana ini berbeza dan mengikut keadaan lah. Jadi kita kena faham, kita boleh melakukan penggantian sujud, nak sujud dalam situasi rukuk ke, nak tayamum dalam situasi tertentu. Ini ketika mana? Ketika kita tak mampu untuk nak melakukan yang asalnya. Wudu tak boleh, tayamum tak boleh, sujud macam biasa, buatlah macam rukuk. Nak rukuk pun tak boleh, buat kurang daripada tu. Kalau tak boleh juga nak duduk, pakai kepala saja. Kepala pun tak ada gerak dah, kaku pun dah, pakai mata. Jadi itu semua adalah berdasarkan kaedah yang menyatakan tadi, fattaqullaha mastata'tum, dan juga hadis Nabi kata, apabila aku menyuruh kamu dengan dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sekadar kemampuan kamu. Itulah di bawah panduan kaedah pelaksanaan ini berdasarkan kaedah umum daripada dua ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan surah At-Taghabun ayat 16, wattaqullaha mastata'tum. InsyaAllah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Tiga itulah yang menjadi hujah bagaimana salat itu kita boleh ubah begitu begini, dengan sebab adanya kelonggaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi berdasarkan ayat yang dinyatakan tadi. Baik, sekarang itu insya-Allah moga-moga manfaat untuk kita bersama. Saya ada bagilah ke Ustaz Mahmud soal jawab panduan solat berjamaah yang insya-Allah kalau boleh nanti bila-bila kita daurahkan pula insya-Allah, bagi untuk memantapkan lagi, walaupun kita tak mampu nak baca dengan detail, tapi secara umumnya saya sebutlah kenapa berubah begini dan mengikut susunan itu pun berdasarkan hadis Nabi. Tak boleh berdiri, duduk, miring dulu, jangan mentang dulu, lepas tu barulah mentang, atau menyerah. Tak boleh yang tu barulah dengan kepala, barulah dengan mata, dengan hati. Itu susunan itu mengikut, bukan boleh pilih saja-saja macam tu. Dan dia kena mengikut kemampuan. Jadi kadar kemampuan itulah, dan dengan keperluan itu diberikan kepada kita al-masyaqqatu tajlibu taysir. Apabila satu kepayahan itu akan diberikan hukum, akan dimudahkan hukumnya kepada kita. Tetapi mudah pun tidak boleh kita mudah berdasarkan satu lagi kaedah, al-masyaqqatu tuqaddar biqadariha. Kita nak mudah tak boleh pula bermudah-mudah. Sekadar untuk kita nak melepaskan kepayahan itu sahaja. Macam tadi tayamum, boleh dengan tayamum tu kita pakai dua solat dan sebagainya. Kita mencari pandangan para ulama yang memudahkan urusan, dan supaya orang dalam keadaan demikian itu dapat berikan kemudahan dan boleh melaksanakan ibadat salat yang dikatakan sebagai imanuddin, agama bagi umat Islam kita. Baik, sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga manfaat dalam program dakwah kita sepanjang 3 hari ini insya-Allah. Dan 3 petang, bukan 3 hari lah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.